sini. Haras, bukan ke kau tolong cikgu angkat masa mula ke tadi? Ha? Betul. Kenapa? Kau tengok tangan kau tu. Agak-agaklah kau nak makan dengan tangan kotor macam tu. Kau pergilah basuh dulu. Yelah. Akmal, kau dah makan ke? Belum lagi. Aku baru dia nak makan. Salah. Kau tak makan sayur ke? Aku tak makan. Dan tak sedap. Pahit pula tu. Ada Ayuni lah. Hah? Mana? Tu. Hai Ayuni, awak nak pergi makan ke tu? Nak pergi makan lah ni. Awak buat apa tu? Oh, tak makan sayur Taklah. Akmal ni. Dia minta saya. Jadi saya bagilah dia sikit. Ya ke? Baguslah. Sayur kan elok untuk kita. Okeylah Aiman. Kita orang beli makanan dulu. Yelah. Hati-hati masa membeli tu ya. Tak apa-apa lah kau ni. Dapat Ayuni bukan main lagi. Banyak cakap lah kau ni. Makan saya tu cepat. Kau okey tak ni Aiman? Okey. Tiba-tiba perut aku sakit. Nak pergi klinik tak ni? Tak apa-apa. Sakit sikit je ni. Kanser? Devi, kau tengok Aiman tu. Dia Google apa pula tu? Semalam aku batuk sikit je dia dah terus Google. Lepas tu dia bagi tahu punca-punca batuk. Padahal aku tak tanya pun. Aku rasa kan kalau aku tanya dia nama aku pun mesti dia Google juga tu. Kau ni kenapa? Monyok semacam je. Lantak kau lah. Kak, kalau Aiman tak ada suatu hati-hati, Kak jangan sedih sangat tau. Hah? Kau Google lagi ke? Ni bukan main-main Kak. Tanda-tanda yang Aiman dapat tu macam betul. Minggu lepas kau Google sakit pinggang, kau cakap kau ada buah pinggang. Bulan lepas kau cakap kau pening kepala, kau cakap kau ada kanser otak. Tapi Dah. Nanti sampai rumah kita pergi klinik. Habis cerita. Okey Aiman, keputusan darah ni dah keluar. Jadi kat sini darah awak ni normal dan tak ada apa-apa masalah pun ni. Tapi Google kata Google tak ada periksa awak kan? Sekarang doktor yang periksa awak. Dan untuk cari maklumat di Google tu tak salah Aiman. Yang salahnya pemikiran kita, penilaian kita menganggap bahawasanya Google tu adalah betul tanpa kita jumpa dengan doktor dan untuk mengesahkan dengan membuat pemeriksaan kesihatan. baiklah doktor. Gatal lah tangan aku ni. Hah? Gatal? Sekejap.